Sekarang saya akan tunjukkan apakah tugasan yang perlu dilakukan oleh seorang wall publisher. Mula-mula pergi ke akaun Facebook anda dan login. Kemudian pergi ke www.wall-ads.tv dan klik pada Wall Office. Masukkan username yang telah diberikan kepada anda dan password. Kemudian klik pada login. Seterusnya, pergi ke bahagian panel di sebelah kiri ini dan klik pada Publish Ads. Dan tunggu sehingga sistem dapat detect Facebook anda, akaun Facebook anda. Dan di sini adalah iklan-iklan yang telah disediakan di dalam kempen yang telah ada pengiklan-pengiklan. Dan apa yang perlu anda buat adalah pilih iklan di bahagian Start Ads terlebih dahulu. Klik di sini pada share dan satu pop-up screen akan keluar menanyakan adakah anda pasti untuk sharekan iklan ini. Anda klik pada OK dan anda akan dibawa pergi ke satu laman daripada Facebook, iaitu Share on Facebook, yang menanyakan sama ada anda pasti mahu sharekan iklan ini. Anda boleh sharekan iklan anda di timeline atau di grup atau juga di fanpage. Okay, tapi dalam kes ini saya akan sharekan di timeline dan kita juga diberi pilihan untuk mengisi atau memberi komen di ruangan ini. Jadi dalam kes ini saya akan masukkan nombor telefon saya, dan jika tiada apa yang mahu anda komen, anda boleh masukkan hashtag syarikat seperti ini dan klik pada share link. Habis kerja yang perlu anda lakukan, cuma pergi ke akaun Facebook anda dan di timeline dan lihat iklan sebentar tadi sudah keluar di sini. Dan apa yang perlu anda buat adalah untuk klik iklan ini bagi mengesahkan bahawa iklan ini benar-benar sudah keluar di Facebook kita. Ya, inilah iklan yang ada. Anda nak baca, tak baca, itu terpulang. Dan sekarang kita pergi semula ke Wall Office untuk melihat bayaran sama ada sudah dimasukkan atau belum. Di sini adalah jumlah bayaran yang pernah dibayar dan terkumpul di sini. Dan ini adalah jumlah iklan yang sudah di-sharekan. Apa yang kita perlu buat adalah cuma reload page Wall Office ini. Dan lihat, satu wizo sudah bertambah dan satu lagi iklan telah ditambah di sini, dan tiada lagi iklan di Start Ads ini sehinggalah 2 jam nanti ia akan muncul semula dan anda boleh klik sekali lagi. Itu saja, dan inilah cara yang perlu anda buat setiap minggu, cuma 3 iklan. Sekian, terima kasih.